Inilah hari yang kita nanti-nantikan. Saya akan mencintai awak selama-lamanya. Oh, wow. Okay, I'm ready. Smile. Azira, jadilah seorang isteri yang terbaik dalam keadaan apa sekalipun. Suka, duka. Tadi cakap apa tadi? Mama, stop it! Semua orang tahu yang Mama you tak restu hubungan kita tau. Habis kan nak tuduh Mama yang jahat. Sekarang ni aku nak kau mengaku. Saya buat semua ni untuk awak. Buat kita macam apa, selalu je nak pandang rendah kat kita. Jodoh anak I biar I yang tentukan. Aku dah lama simpan rasa dendam, rasa marah dekat papa kau tu. Kalau Haikal dan Azira tidak disatu, Nabil akan dikeluarkan dari satu.